Kalau HbA1c anda lebih 9% ke atas, itu situasi lebih serius. Ini protokol rescue saya. Objektifnya, stabilize dulu, baru improve. Protokol 1. Jika belum, jumpa doktor segera. HbA1c lebih 9% adalah risiko tinggi dan perlukan ubat berkaitan atau insulin. Jangan self-treat. Protokol 2, drastic carb reduction. Tiada air manis, kuih, nasi dan roti putih. Anda perlu reset pemakanan anda. Untuk tenaga, gantikan dengan buah jambu, pear, apple atau berries dalam portion yang sederhana. Tanya doktor untuk panduan IF jika anda dibenarkan doktor. Protokol 3, berjalan 15 hingga 20 minit lepas makan. Ia boleh turunkan gula 20 hingga 30%. Ini percuma dan efektif. Protokol 4, self monitor gula harian. Ukur pagi sebelum sarapan, fasting 2 jam selepas makan. Protokol 5, support dengan Zaniplas dulu, bukan Gamogen. Kenapa Zaniplas untuk tidak terkawal? Membantu sistem imun yang lemah, anti-inflamasi yang tinggi, meningkatkan metabolisme badan, rejuvenasi sel baru, bantu untuk perjalanan darah, formulasi untuk high risk. Kenapa tak mula dengan Gamogen? Bukan sebab tak bagus, tapi belum fasa dia. Bila diabetes tak terkawal, badan masih dalam keadaan stres dan gula belum stabil. Fokus utama adalah stabilkan dulu. Gamogen lebih sesuai sebagai formula maintenance. Bila keadaan dah lebih stabil, baru kita gunakan untuk kekal dan perbaiki.